adalah salah seorang daripada penerima SDR untuk satu keluarga lah kan. Jadi rasa berbangga jugalah telah terpilih tahun ni. Tahun-tahun lepas pun dah dapat, tapi tahun ni terpilih lagi. Jadi alhamdulillah lah, sekurang-kurangnya dapat menampung membeli barang-barang keperluan asas untuk isi keluarga saya lah kan, untuk sekurang-kurangnya untuk meringankan beban keluarga lah. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya dapat meringankan bulan-bulan untuk belanja. Terima kasih kepada kerajaan. Itu je lah kita nak cakap, tapi bagus kalau diteruskan lagi lah. Diteruskan dan tambahlah lagi sikit lagi baik. Thank you. Dapat dah meringankan beban pada semualah rakyat Kenyah. Masuk saya juga dah. Lagipun saya pun dah tak kerja pencen. Jadi dapat dah sikit kemudahan daripada yang kerajaan bagi pada kita ni lah. Itu sajalah. Terima kasih dah banyak. Apa yang kerajaan bantu ni, SDR ni, saya rasa memang bagus lah untuk rakyat. Walaupun tak memberi terlalu kesenangan, tapi boleh banyak membantu, memang meringankan. Kita boleh membeli barang-barang asas dengan SDR yang kita dapat tu lah. Pendapatan yang mungkin tak seberapa mencukupi, boleh memberi kita sikitnya kegembiraan untuk keluarga kita mendapat perbelanjaan yang memuaskan.